Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berusaha barisan hakim yang arif lagi bijaksana, para pembahas kerajaan dan pembangkang yang dihormati, serta hadirin sekalian. Pada hari ini, kita berhimpun untuk menyaksikan satu perbahasan ilmiah yang bertemakan isu semasa berkaitan pendidikan dengan usul yang berbunyi pengintegrasian AI dalam pendidikan belum mencapai tahap optimum. Perbahasan ini akan dimulakan dengan ucapan pembukaan daripada pihak kerajaan yang akan menolak usul. Dengan itu, tanpa melengahkan masa, saya dengan penuh hormat menjemput wakil kerajaan pertama untuk menyampaikan hujah pembukaan mereka. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Yang Dipertua, ahli panel hakim yang arif lagi bijaksana serta rakan pembahas sekalian. Hari ini, pihak kerajaan berdiri teguh menolak usul bahawa pengintegrasian AI dalam dunia pendidikan belum mencapai tahap optimum. Pada hemat kami, kenyataan ini ibarat menutup mata melihat terang bulan purnama. Hakikatnya, AI sudah pun menyinari dunia pendidikan dengan pencapaian yang sangat nyata, baik di bumi luar negara maupun kita Malaysia. Jadi di sini ingin saya berikan definisi bagi pengintegrasian AI dalam dunia pendidikan. Pengintegrasian yang bermaksud proses memasukkan, menggabungkan juga mengaplikasikan sesuatu secara menyeluruh dalam sistem yang sedia ada. Dalam konteks ini yang merujuk kepada usaha membawa teknologi kecerdasan buatan AI ke dalam ekosistem pendidikan, sama ada di sekolah, universiti atau platform pembelajaran digital. Maksud bagi AI pula iaitu kecerdasan buatan merupakan teknologi yang membolehkan mesin berfikir, menganalisis dan membuat keputusan seperti manusia. Dalam pendidikan, seperti yang kita sedia maklum, AI digunakan dalam pelbagai bentuk, antaranya personalized learning, pembelajaran personalisasi, learning analytics, analisis dan prestasi bagi pelajar, chatbot pendidikan serta sistem intelligent tutoring iaitu guru maya pintar. Bagi masuk pendidikan pula, seperti yang kita sedia maklum semua, meliputi semua bentuk pengajaran dan pembelajaran sama ada formal di sekolah dan universiti atau tidak formal seperti pembelajaran digital, aplikasi ataupun kursus dalam talian. Tahap optimum yang kita faham di sini bermaksud tahap pelaksanaan yang baik, berkesan dan berimpak nyata kepada guru, pelajar serta sistem pendidikan. Optimum yang hemat kerajaan ingin nyatakan ialah tidak bererti sempurna tetapi cukup baik sehingga menunjukkan hasil dan kesan yang positif serta jelas. Hujah pertama yang ingin saya nyatakan, AI membawa pembelajaran personalisasi. Maksud pembelajaran personalisasi, pembelajaran dipersonalisasi bermaksud pelajar yang mengikut kadar, gaya dan tahap kefahaman masing-masing. AI akan menganalisis data prestasi pelajar untuk mengenal pasti kelemahan dan mencadangkan bahan yang sesuai. Dengan ini, pelajar tidak lagi terikat dengan pendekatan satu silibus untuk semua. Contoh luar negara yang dapat saya nyatakan seperti Carnegie Learning di Amerika Syarikat yang menggunakan AI untuk menyesuaikan pembelajaran matematik berdasarkan prestasi murid. Dan juga contoh, kita turut menyatakan contoh di Malaysia ya. Contoh di Malaysia seperti The 5 KPM yang telah menyediakan platform digital di mana pelajar boleh akses bahan tambahan dan kuis interaktif yang disesuaikan dengan tahap masing-masing. Guru AI dan MyApps juga merupakan satu aplikasi yang telah dikuatkuasakan iaitu di pendidikan tempatan yang menggunakan AI untuk menilai tahap pemahaman belajar lalu mencadangkan latihan bersesuaian. Turut dilakukan di Universiti Malaya itu melalui projek Intelligent Tutoring System iaitu pelajar dapat bimbingan seperti seseorang guru pribadi maya. Dan juga data dan fakta yang dapat saya nyatakan di sini, menurut laporan UNESCO 2023, pembelajaran yang berasaskan AI dapat meningkatkan motivasi pelajar sehingga 30% lebih tinggi kerana pelajar merasa dibersiasi dengan kaedah pembelajaran secara peribadi. Hujah kura saya iaitu AI meningkatkan kecekapan guru dan juga sistem pendidikan. Di sini, AI membantu meringankan beban guru terutama dalam tugasan rutin seperti menyemak latihan, menyediakan bahan dan memberi maklum balas yang sangat pantas. AI juga mengurus
data secara automatik sekaligus membolehkan guru memberi lebih tumpuan kepada pengajaran yang berkualiti. Contoh yang dapat kita lakukan di Malaysia itu seperti The 5 KPM sendiri yang membolehkan guru mengakses bahan pengajaran digital yang sedia ada dan juga dapat menjimatkan masa persediaan. Seterusnya, hujah ketiga saya. Malaysia sudah ada dasar dan infrastruktur yang sangat kukuh. Di sini, dasar bermaksud garis panduan rasmi yang dirangka oleh kerajaan untuk memastikan pembangunan AI berjalan dengan teratur. Infrastruktur pula meliputi kemudahan fizikal, digital, latihan tenaga kerja dan sokongan sistem supaya AI dapat dilaksanakan dalam pendidikan. Contoh dasar dan inisiatif yang telah dilakukan di Malaysia seperti Dasar AI Nasional 2021 hingga 2025 iaitu yang telah dirangka oleh kerajaan untuk memperkukuh ekosistem AI di pelbagai sektor termasuklah pendidikan. Di sini terdapat juga infrastruktur sokongan di mana liputan internet 5G semakin meluas yang dapat menyokong pembelajaran secara digital kepada murid dan pelajar, termasuklah kepada tenaga kerja seperti guru. Okey lagi. Di sini, kita sudah dapat lihat Malaysia sudah mengikat perahu sebelum berlayar, iaitu telah menyediakan dasar dan kemudahan sebelum melangkah lebih jauh dalam integrasi AI. Yang dipertua, kami selaku pihak pembangkang bangkit di hadapan sidang yang mulia ini untuk menegaskan bahawa pengintegrasian kecerdasan buatan atau AI dalam pendidikan di Malaysia masih belum mencapai tahap yang optimum. Kenyataan ini bukan sekadar retorik kosong, tetapi berlandaskan bukti, pernyataan rasmi pemimpin negara serta realiti di lapangan pendidikan pada hari ini. Hadirin sekalian, pihak kerajaan berhujah bahawa AI telah membawa pembelajaran diperibadikan dengan memberi contoh Carnegie Learning di Amerika Syarikat serta aplikasi guru AI dan Minds App di Malaysia. Namun, hujah ini terlalu bersifat anekdot dan tidak mewakili realiti keseluruhan pendidikan negara. Pertama, contoh Carnegie Learning di Amerika Syarikat tidak boleh dijadikan kayu ukur tahap optimum di Malaysia. Negara tersebut mempunyai infrastruktur teknologi, kemahiran guru dan tahap literasi digital yang jauh lebih tinggi daripada kita. Menggunakan contoh luar negara hanya membuktikan bahawa Malaysia masih bergantung kepada rujukan asing dan bukan realiti tempatan. Jika benar integrasi AI kita sudah optimum, mengapa masih perlu bersandar kepada kejayaan orang lain? Kedua, aplikasi seperti Guru AI dan Minds App yang disebut oleh kerajaan sebenarnya hanya digunakan secara terhad dan bukan di seluruh sekolah di Malaysia. Jadi, saya simpulkan di sini, hujah kerajaan yang mendakwa AI sudah membawa pembelajaran diperibadikan hanyalah gambaran terpilih yang tidak mewakili realiti pendidikan negara kita. Secara menyeluruh, kami pihak pembangkang tetap bertegas bahawa integrasi AI dalam pendidikan masih jauh lebih daripada tahap optimum. Kesemua hujah yang dinyatakan oleh pihak kerajaan tidak membuktikan apa-apa yang dapat meyakinkan bahawa AI sudah berada di tahap optimum dan kesemuanya adalah tidak kukuh. Jadi hadirin sekalian, saya akan menyatakan hujah saya yang dapat membuktikan AI masih belum optimum. Yang pertama, kekangan kurikulum pendidikan kita. Kenyataan rasmi Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq menyebut bahawa kurikulum baharu hanya akan mula memperkenalkan asas AI di sekolah rendah dan memperkenalkan aplikasi yang lebih kompleks di peringkat menengah. Malah, garis panduan literasi AI masih berada dalam fasa pembangunan dan dijangka siap pada bulan September ini. Jadi jelaslah bahawa kurikulum kita masih berpaksikan kaedah tradisional, lebih berorientasikan peperiksaan, hafalan dan modul lama yang tidak menekankan integrasi AI. Selagi tiada penyelarasan rasmi dan sistematik, AI hanya akan menjadi slogan megah di atas kertas dasar dan bukan realiti dalam bilik darjah. Seperti yang kita sedia maklum, kurikulum adalah nadi kepada sistem pendidikan. Jika kurikulum itu sendiri tidak jelas atau tidak lengkap, bagaimana mungkin guru dan pelajar mampu menerapkan kecerdasan buatan dengan berkesan? Hal ini menunjukkan bahawa Malaysia masih berada di peringkat asas dalam usaha mengintegrasikan AI dalam sistem pendidikan. Sementara negara maju seperti Korea Selatan dan China telah lama mengaplikasikan AI dalam pengajaran matematik, sains serta sistem pembelajaran adaptif. Kita di Malaysia masih lagi berbincang pada peringkat dasar. Lebih membimbangkan lagi, sistem kurikulum kita masih berpaksikan kaedah lama, berorientasikan peperiksaan seperti yang saya telah nyatakan. Kaedah ini menyebabkan guru sukar untuk mengubah kaedah pengajaran mereka agar lebih interaktif, kreatif dan sejajar dengan teknologi baru.
Tambahan pula, tanpa kurikulum yang jelas, guru juga berhadapan dengan dilema. Ada guru yang masih keliru dengan cara mengintegrasikan AI dalam pengajaran, sama ada sebagai alat tambahan atau sebagai medium utama. Situasi ini akhirnya melahirkan jurang besar antara polisi kerajaan dan realiti sebenar yang berlaku di sekolah-sekolah. Oleh itu, jelaslah bahawa selagi kurikulum pendidikan negara tidak disusun semula secara menyeluruh dan berpandukan garis panduan yang mantap, integrasi AI dalam pendidikan di Malaysia hanya akan menjadi slogan megah yang sedap didengar tetapi kosong dari segi pelaksanaan. Baiklah hadirin yang saya muliakan. Cabaran kedua yang membuktikan bahawa integrasi AI dalam pendidikan masih belum mencapai tahap optimum ialah dari segi persepsi dan penerimaan masyarakat. Kita tidak boleh menafikan bahawa penerimaan masyarakat merupakan penentu utama dalam keberkesanan sesuatu dasar pendidikan. Walaupun kerajaan berusaha membawa masuk teknologi baharu, jika masyarakat tidak bersedia secara mental, emosi dan budaya, maka segala usaha itu hanya akan menemukan jalan buntu. Jika Perdana Menteri sendiri telah menzahirkan kebimbangan, apatah lagi masyarakat umum yang masih ragu-ragu dan kurang faham tentang penggunaan AI. Tambahan pula, ramai ibu bapa yang masih bimbang bahawa kecerdasan buatan ini akan menggantikan peranan guru. Seolah-olah pendidikan kelak diserahkan bulat-bulat kepada mesin dan bukannya insan. Sedangkan kita tahu, guru bukan sekadar penyampai fakta. Guru adalah insan yang menyalurkan empati, nilai, disiplin dan kasih sayang. Sesuatu yang mustahil ditiru oleh algoritma atau robot ke? Ada kebimbangan bahawa jika pelajar terlalu bergantung kepada teknologi, mereka akan kehilangan kemahiran asas seperti menulis, mengira, berkomunikasi secara berkesan. Persepsi ini menimbulkan penolakan halus daripada sebahagian ibu bapa yang lebih selesa dengan sistem tradisional berorientasikan peperiksaan yang jauh lebih berkesan. Malah, faktor budaya turut memainkan peranan. Di negara kita, masyarakat sangat menitik beratkan nilai kemanusiaan dalam pendidikan. Justeru, jika integrasi AI tidak disertai dengan penekanan terhadap aspek akhlak dan jati diri, masyarakat akan terus memandang AI sebagai ancaman dan bukannya peluang. Baiklah hadirin sekalian, hujah yang ketiga yang lebih membimbangkan kami ialah tahap literasi teknologi guru dan pelajar yang masih rendah. Pihak pencadang mungkin berhujah bahawa AI mampu melonjakkan pendidikan negara ke tahap yang lebih tinggi. Namun, persoalan pokoknya, siapakah yang akan mengoperasikan AI itu? Teknologi secanggih mana pun tidak akan memberi makna jika penggunanya tidak mahir atau tidak beretika. Realitinya, ramai guru di Malaysia masih belum benar-benar bersedia. Laporan Melemil 2025 menyebut bahawa kerajaan terpaksa memperuntukkan RM9 juta hanya untuk menghantar guru ke luar negara mengikuti kursus kepimpinan dan AI. Persoalannya, kalau benar AI sudah mengintegrasikan secara optimum, mengapa perlu wujud pelaburan besar hanya untuk mengatih guru sebagai asas penggunaannya? Bukankah ini bukti jelas bahawa tahap kompetisi kita masih di tahap permulaan? Lebih membimbangkan, jurang kemahiran antara guru bandar dan guru luar bandar juga sangat besar. Guru di kawasan bandar mungkin lebih cepat beradaptasi, tetapi guru di pedalaman berhadapan dengan keterbatasan infrastruktur, capaian internet dan kurangnya latihan. Situasi ini hanya akan menambah jurang pendidikan antara murid bandar dan murid luar bandar, sekaligus menggagalkan tujuan sebenar integrasi AI yang kononnya mahu membawa kesaksamaan. Bukan itu sahaja, pelajar sendiri juga tidak terkecuali daripada isu literasi ini. Ramai pelajar lebih cenderung menggunakan AI sebagai jalan pintas, sekadar copy-paste jawapan tanpa berusaha memahami konsepnya. Akhirnya, AI bukan sekadar menjadi alat untuk mengasah pemikiran kritis, sebaliknya menjadi tongkat ajaib yang melumpuhkan kreativiti dan daya fikir. Bagaimana mungkin kita boleh mendakwa AI sudah diintegrasikan secara optimum, sedangkan kesedaran penggunaannya juga masih rapuh? Hadirin sekalian, ini ibarat memberikan kereta mewah kepada seseorang yang baru belajar memegang steering. Adakah kita boleh mengharapkan mereka memandu secara selamat? Sudah tentu tidak. Begitu jugalah dengan AI. Tanpa literasi teknologi yang mantap dalam kalangan guru dan pelajar, integrasi AI hanya akan menjadi projek separuh masa yang akhirnya membazirkan dana dan tenaga.
Justeru, jelas kepada kita bahawa tahap literasi teknologi masih terlalu cetek untuk membolehkan AI diintegrasikan secara optimum. Selagi guru dan pelajar belum benar-benar bersedia, segala dakwaan pihak pencadang hanyalah bayangan indah yang tidak berpijak di bumi nyata. Sebagai menteri yang kedua, saya pastinya menolak usul yang telah dipinda oleh Ketua Pembangkang sebentar tadi, iaitu pengintegrasian AI dalam pendidikan belum mencapai tahap optimum. Jadi, saya mohon agar definisi usul itu dipinda semula seperti definisi yang diberikan oleh Perdana Menteri, iaitu pengintegrasian AI dalam pendidikan telah mencapai tahap optimum. Sebelum membentangkan hujah-hujah seterusnya, saya akan membidas hujah yang telah dikemukakan oleh Ketua Pembangkang sebentar tadi. Berhujah bahawa AI belum optimum, namun izinkan saya membetulkan kekhilafan tersebut. Hakikatnya, perkembangan AI sedang bergerak secara progresif dan telah menunjukkan keberkesanan yang nyata dalam sistem pendidikan. Walaupun belum mencapai tahap kesempurnaan mutlak, ia bukanlah kelemahan, sebaliknya peluang untuk kita menambah baik secara berterusan. Malah, kerajaan telah melaksanakan pelbagai inisiatif di bandar mahupun luar bandar, termasuk latihan guru, kemudahan infrastruktur digital serta penyediaan modul pembelajaran pintar. Ini jelas membuktikan bahawa AI bukan sekadar wacana tetapi realiti yang sedang memberi manfaat kepada generasi pelajar masa kini. Bukan itu sahaja, Ketua Pembangkang juga membangkitkan isu kekangan kurikulum, sedangkan integrasi AI dalam pendidikan secara menyeluruh tidak pun terjejas. Pertama, Kementerian Pendidikan Mulai Dasar Pendidikan Digital 2025-2030 telah pun menggariskan bahawa kurikulum sekolah perlu mengintegrasikan teknologi digital termasuklah AI. Contohnya, pertandingan robotik, inovasi digital dan hackathon kini semakin diperluaskan bukan sahaja di bandar tetapi juga ke sekolah luar bandar melalui program STEM for All. Kedua, kerajaan telah menyediakan dana khas untuk memperkukuh kurikulum berasaskan AI. Pada tahun 2024, lebih RM30 juta disalurkan bagi program kurikulum seperti National Robotics Competition dan All Youth Challenge yang terbuka kepada pelajar dari pelbagai latar belakang. Hal ini membuktikan bahawa kurikulum berasaskan AI semakin inklusif. Ketiga, peranan guru dalam kurikulum turut diperkukuh melalui latihan AI. Program seperti AI for Educators bukan sahaja melatih guru untuk penggunaan dalam kelas, malah membantu mereka membimbing pelajar dalam aktiviti kurikulum berbentuk inovasi dan teknologi. Ini bermakna murid tidak lagi terikat pada aktiviti tradisional semata-mata, tetapi diberi ruang mengaplikasikan AI dalam konteks yang sebenar. Justru itu, jelaslah bahawa kekangan kurikulum bukanlah bukti AI belum optimum. Sebaliknya, kerajaan sedang memperluas ruang dan peluang supaya murid di seluruh negara dapat menikmati manfaat AI dalam aktiviti kurikulum juga. Selain itu, pihak pembangkang juga membagikan isu mengenai persepsi dan penerimaan masyarakat terhadap penggunaan AI dalam pendidikan sebenarnya. Kerajaan menyedari bahawa kebimbangan masyarakat wujud. Namun, langkah proaktif telah dilakukan untuk memastikan AI diterima dengan lebih kualitatif. Antaranya, pada tahun 2025, kerajaan telah melancarkan garis panduan penggunaan AI secara beretika di sekolah bagi menjamin AI digunakan dengan nilai moral, akhlak dan tanggungjawab. Hal ini sekaligus menjawab keresahan ibu bapa yang bimbang AI mungkin menghakis identiti bangsa atau melemahkan pemikiran kritis pelajar. Kerajaan juga memperkenalkan program AI for Educators yang melatih lebih 400,000 orang guru agar mampu mengawal penggunaan AI dalam bilik darjah. Dengan cara ini, AI digunakan sebagai alat sokongan pembelajaran, manakala guru tetap menjadi insan utama yang membimbing murid dengan nilai kasih sayang dan empati. Malah, kerajaan turut menganjurkan seminar literasi digital untuk ibu bapa dan masyarakat bagi meningkatkan kefahaman mereka bahawa AI bukan ancaman, sebaliknya pelengkap pendidikan moden. Apabila masyarakat didedahkan kepada maklumat yang jelas, penerimaan mereka terhadap
AI akan lebih terbuka dan positif. Justru, jelas bahawa kerajaan bukan sahaja peka terhadap persepsi masyarakat, tetapi sedang berusaha memperbetulkan tanggapan negatif melalui dasar garis panduan dan pendidikan literasi digital. Hal ini membuktikan bahawa penerimaan masyarakat terhadap AI semakin meningkat dan integrasi AI dalam pendidikan negara sedang diperkukuh dari semasa ke semasa. Seterusnya, isu tahap literasi teknologi juga guru dan pelajar juga dipertikai oleh pihak mereka. Kerajaan amat menyedari bahawa literasi teknologi merupakan kunci utama dalam memastikan kejayaan integrasi AI dalam pendidikan. Atas sebab itu, pelbagai usaha telah dan sedang dilaksanakan bagi meningkatkan kemahiran guru serta pelajar. Sebagai contoh, kerajaan telah memperuntukkan RM9 juta untuk melatih guru dalam kepimpinan pendidikan dan AI, termasuk menghantar guru mengikuti kursus berprestij luar negara. Selain itu, melalui program AI for Educators, lebih 400,000 orang seperti yang telah dimaksud tadi diberi latihan intensif supaya mampu memanfaatkan AI secara optimum di bilik darjah. Bukan itu sahaja, ia juga menggunakan teknologi asas dan yang lebih moden dalam bilik darjah. Bagi pelajar pula, kerajaan telah memperkenalkan modul literasi AI yang memberi pendedahan awal sejak di sekolah rendah lagi. Modul ini bukan hanya mengajar cara menggunakan AI, tetapi membimbing pelajar untuk berfikir secara kritis, kreatif dan beretika dalam menggunakan teknologi AI tersebut. Dengan ini, pelajar bukan sekadar guna pasif, tetapi menjadi pencipta dan penginovasi dalam bidang digital. Jelaslah bahawa tahap literasi teknologi guru dan pelajar semakin diperkukuh melalui dasar, modul pembelajaran dan latihan berterusan yang disediakan oleh kerajaan. Hal ini membuktikan bahawa integrasi AI dalam pendidikan negara sedang digerakkan ke arah yang lebih matang dan mampan. Hujah saya yang seterusnya ingin menegaskan bahawa penggunaan AI dalam pendidikan tidak hanya tertumpu di sekolah bandar, sebaliknya merangkumi sekolah luar bandar juga. Pertama, kerajaan melalui inisiatif Jalinan Digital Negara, JENDELA, telah memperluaskan capaian internet berkelajuan tinggi ke kawasan pedalaman juga. Menurut laporan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, MCMC pada tahun 2025, lebih 97% kawasan berpenduduk kini mempunyai liputan 4G, sekaligus membuka ruang kepada sekolah luar bandar untuk mengakses aplikasi berasaskan AI. Hal ini membuktikan bahawa joran digital semakin dikurangkan. Kedua, kerajaan telah memperkenalkan Smart Classroom yang dilengkapi dengan smart board dan peranti digital di lebih 10,000 sekolah rendah dan menengah menjelang tahun 2027. Inisiatif ini memastikan murid di sekolah luar bandar tidak ketinggalan daripada segi pendedahan teknologi. Dalam AI dapat digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran secara interaktif bukan hanya di sekolah-sekolah elit sahaja yang berada di luar bandar. Ketika program khas seperti AI for Students kat situ. Program khas seperti AI for Students dan AI for Teachers dijalankan di seluruh negara dengan melibatkan guru dan murid dari sekolah bandar serta luar bandar. Malah, terdapat juga kerjasama dengan syarikat teknologi global seperti Google dan Microsoft yang menyediakan modul latihan percuma untuk semua sekolah tanpa mengira lokasi. Ini membuktikan integrasi AI bersifat inklusif dan bukannya eksklusif. Keempat, keberkesanan usaha ini dapat dilihat melalui sistem SIP KPM berasaskan AI yang berjaya mengesan pelajar tercicir termasuk di sekolah-sekolah pedalaman di Sabah dan juga di Sarawak. Sistem ini bukan sahaja membantu pihak sekolah, malah membuktikan bahawa AI berfungsi di seluruh negara, bukan hanya di kawasan bandar. Justru itu, dapat kita simpulkan bahawa penggunaan AI dalam pendidikan tidak terhad di bandar semata-mata. Malah, kerajaan berusaha keras memastikan murid luar bandar turut menikmati manfaatnya. Ini selari dengan prinsip pendidikan inklusif
bahawa setiap pelajar berhak menerima peluang pembelajaran yang adil dan seimbang. Terima kasih saya ucapkan. Tadi kita sudah dengar hujah pihak kerajaan yang kononnya mendakwa integrasi AI dalam pendidikan sudah mencapai tahap yang optimum. Namun, izin saya tegaskan, hujah mereka ibarat indah khabar daripada rupa. Kenyataannya, apa yang dipaparkan hanyalah cebisan kejayaan, bukan gambaran keseluruhan. Justru, sebelum saya meneruskan hujah utama, izinkan saya membidas kekeliruan yang ditimbulkan oleh kerajaan sebentar tadi. Hadirin yang saya muliakan, pihak kerajaan cuba meyakinkan kita bahawa penggunaan AI sudah dilaksanakan secara menyeluruh di bandar dan di luar bandar. Pertama, kerajaan menggunakan inisiatif jendela dan capaian 97% liputan 4G sebagai bukti jurang digital semakin mengecil. Tapi persoalan kritikalnya, adakah sekadar ada liputan bermaksud capaian internet itu stabil, laju dan mampu menampung aplikasi berasaskan AI? Realitinya, di pedalaman Sabah dan Sarawak, talian sering terputus, kelajuan sangat perlahan dan kos data pula membebankan. Jadi, 97% liputan hanyalah angka statistik yang tidak mencerminkan kualiti sebenar. Integrasi AI memerlukan internet berkelajuan tinggi dan konsisten, bukan sekadar liputan asas. Program AI for Students dan AI for Teachers mungkin wujud, tetapi penyertaan sebenar sangat terhad. Program berskala nasional tidak bermakna setiap sekolah mendapat impak yang sama rata. Banyak guru di luar bandar masih mengadu kekurangan masa, latihan yang tidak relevan atau modul yang terlalu teknikal. Jika benar program ini menyeluruh, mengapa kerajaan masih perlu membelanjakan berjuta ringgit untuk melatih guru di luar negara? Bukankah itu bukti jelas terhadap literasi AI guru di sini masih cetak? Bukankah itu bukti yang jelas bahawa tahap literasi AI guru di sini masih cetek? Kesimpulannya, usaha kerajaan mungkin wujud, tetapi ia masih bertahap perintis dan terhad. Bukan bukti AI sudah digunakan secara menyeluruh dan optimum. Statistik, projek perintis serta slogan besar tidak cukup untuk menutup realiti bahawa pelajar dan guru luar bandar masih jauh ketinggalan. Jadi, jelaslah hujah kerajaan ini tidak kukuh dan gagal membuktikan AI benar-benar menyeluruh. Hadirin sekalian, isu pertama yang membuktikan AI masih belum optimum ialah keterbatasan akses teknologi. Astro Awani melaporkan bahawa antara 30 hingga 40% sekolah di pedalaman Malaysia, khususnya di Sabah dan Sarawak, masih berdepan dengan capaian internet yang perlahan dan tidak stabil. Malah, banyak sekolah luar bandar masih kekurangan kemudahan asas seperti komputer riba, makmal teknologi dan perisian terkini. Jelas, tanpa infrastruktur yang lengkap, sebarang hasrat untuk mengintegrasikan AI hanya akan kekal sebagai agenda di bandar, tetapi gagal menyeluruh di sistem pendidikan negara. Selain itu, terdapat pelajar yang hanya menyalin bulat-bulat jawapan daripada AI tanpa menilai kebenarannya, sekaligus menjejaskan kualiti pembelajaran. Hal ini menunjukkan bahawa tanpa kawalan, penggunaan AI bukan sahaja gagal mendidik secara kritis, malah membuka ruang kepada masalah privasi dan etika yang serius. Kita telah mendengar hujah daripada pihak kerajaan yang menegaskan bahawa AI sedang diintegrasikan secara berperingkat, sistematik dan inklusif melalui dasar baharu, latihan guru serta kerjasama dengan syarikat teknologi global. Manakala pihak pembangkang pula berhujah bahawa masih wujud kekurangan kurikulum, penerimaan masyarakat serta tahap literasi teknologi yang belum membuktikan integrasi ini belum benar-benar optimum. Dengan itu, para hakimlah yang berhak menilai kekuatan hujah, keutuhan fakta serta kemantapan penyampaian daripada kedua-dua pihak. Saya selaku moderator merakamkan setinggi-tinggi perhargaan ke atas kerjasama semua pihak yang terlibat. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.